Nizam Asmadi dari Pusat Sumber Zuzuli. Saya Presiden Ahmad Nizam dari Pengawas Pusat Sumber Zuzuli. Kami berdua akan melaporkan majlis yang berlangsung ni SMK BBP pada hari ini iaitu 9 Januari 2026 iaitu Majlis Orientasi Tingkatan 1 PKR. Majlis orientasi pada hari ini dijalankan bagi memperkenalkan selok-belok sekolah kepada tingkatan 1 PKR dan ibu bapa. Para pelajar dikumpul di tapak perhimpunan bagi dengarkan taklimat dari Encik Razali bagi disiplin sekolah dan Puan Hayati selaku kaunselor sekolah. Manakala ibu bapa dikumpulkan di Dewan Perdana bagi mendengarkan taklimat daripada para pentadbir. Bermula dengan bismillah, pasti karena waktu, ikhlas kerana Allah pertengahan. Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berdatangan dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat iman Islam. Pokok ni curriculum dia untuk aktiviti luar. Nak pergi lawan bola ni yang budak-budak seronok sangat ni. 20% jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan menyertai aktiviti di peringkat antarabangsa. Beriman, beramal, berakhlak. 4 perkara ini melambangkan warga SMK BBP. Ada ilmu, ada iman, ada amal dan ada akhlak. Kita kena bekerjasama sebagai satu keluarga untuk membentuk anak-anak kita jadi macam ni. Murid, apa maksud dia? Program pendidikan inklusif ni adalah murid berkeperluan khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Presiden Ahmad Nizam dari Pengawas Pusat Sumber Zuzuli. Seperti yang diketahui, pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru berdatang menjalankan Majlis Orientasi Tingkatan 1 dan PPKI. Saya ingin mengajukan sedikit soalan kepada adik-adik. Adik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Syahid Kemal bin Razali daripada 1 Celana. Okey, saya nak tanya kat adik ni, apa benda yang menarik kat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru pada berbanding sekolah ni? Di sekolah ini ramai kawan Ramai kawan. Betul? dan banyak tempat yang cantik di gambar. Okey, adik, saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syed Putra. Apa benda yang menarik yang tak ada dekat sekolah ni? Taman dia cantik, semua mereka semua dah buat hias jadi warna-warni, jadi macam suka sekolah ni. Nama saya Aizah Syamsi dari HSS Ayuno. Saya ingin menanyakan Encik soalan. Soalannya adalah, apakah perkataan Encik untuk menghantar anak atau saudara Encik untuk datang ke SMK BBP? Okey, perasaan saya ketika menghantar anak ataupun saudara mara saya, itu saya berasa sangat gembira kerana pada pengetahuan saya, pengurusan di SMK BBP sangat teratur dan saya percaya pengurusan SMK BBP sangat baik dan dia akan melancarkan sesi orientasi dengan lancar dan dengan sebaiknya. Terima kasih atas bantuan Encik untuk soalan ini. Okey, terima kasih. Bila kita semua